sudah pun berkenalan dengan seorang pakar yang terlibat dengan EV. Kali ini, kita akan menemu bual pula seorang lagi berkait rapat dengan tenaga hijau. Nak tahu lebih lanjut? Mari kita ke pakar seterusnya. Apa yang Encik Rozi boleh tengokkan potensi AI ni sebenarnya membantu dalam mempercepatkan pengurusan sumber tenaga? Membantu mempercepatkan sumber tenaga dan dapat mengurangkan tenaga yang tidak digunakan untuk mengelakkan pembaziran tenaga. Itu adalah salah satu untuk sistem perhotelan untuk mengurangkan kos pembiayaan tenaga seperti tenaga elektrik. Dan dalam masa sama kita telah menggunakan penggunaan solar panel. Solar panel kita telah menggunakan setahun lepas pada bulan Ogos 2024. Itu banyak membantu kita untuk mengurangkan kos tenaga. Tapi pengurusan tenaga solar dalam hotel bukan semudah pasang panel je. Sumber solar ni tak konsisten sebab cuaca berubah dan penggunaan tenaga dalam hotel juga berbeza ikut waktu puncak dan jumlah tetamu. Di sinilah AI memainkan peranan penting dalam pengurusan tenaga solar dalam industri perhotelan. Fungsi AI maknanya dia akan secara automasi, secara ibarat seperti air panas. Memang kita akan membuat set point kepada 45 darjah Celsius. Jadi fungsi AI bermakna dia mengaktifkan 45 darjah Celsius. That means misal kata 45 darjah kurang kepada 45 darjah Celsius, sistem AI akan mengaktifkan untuk warning. Jadi kita mempercepat tindakan kita sebelum benda kejadian berlaku. Meramallah dia menolong kita dia lah. menolong kita meramalkan. Untuk penghawa dingin, apabila tetamu kita keluar daripada bilik, sistem penghawa dingin akan aktifkan melalui sensor selama 45 minit. Sama juga dengan pencahayaan. Dia akan mengaktifkan pencahayaan selama 40 minit. Semua lampu akan tertutup. Dan apabila tetamu datang kembali ke bilik, apabila tetamu buka pintu otomasi sistem penghawa dingin dan pencahayaan akan mengaktifkan kembali. Adakah itu semua melalui sensor ataupun dia ada kesan pergerakan ke atau bagaimana? Di dalam bilik kita ada dua. Di pintu kita ada satu sensor. Dan di ceiling kita ada motion, pergerakan sensor. Pada kata dia akan mengesan apa-apa saja pergerakan lah. Ya, betul. Dengan AI, hotel boleh ramal berapa banyak tenaga solar akan dihasilkan berdasarkan data cuaca harian, suhu dan pola penggunaan tetamu. Contohnya, kalau ramalan cuaca menunjukkan hari mendung, sistem AI akan atur penggunaan tenaga supaya tenaga disimpan lebih awal dalam bateri solar. Dan bila perlu, hotel akan guna tenaga itu untuk keperluan penting seperti lampu, aircon di lobi atau sistem air panas bilik. AI juga bantu urus sistem pemanasan air yang biasanya guna banyak tenaga dengan memanaskan air semasa tenaga solar sedang tinggi, menjimatkan kos hotel tanpa mengganggu keselesaan tetamu. Kalau kan saya tertanya lah kan, kalau sebuah hotel yang besar kan, di bahagian manakah yang selalu berlakunya pembaziran tenaga? Pembaziran tenaga kepada penghawa dingin. Lebih kurang 40% daripada keseluruhan hotel tenaga daripada penghawa dingin menggunakan 40%. Sebab tu kita untuk mengurangkan tenaga penghawa dingin. Jadi kita untuk menstandardkan temperature kepada dalam bilik office 23 darjah Celsius. Itu bukan kita mereka-reka, itu adalah rakyat Malaysia punya standard temperature data dia. Dan sebenarnya kan apabila dah mengimplementasikan AI kan dalam pengurusan sumber tenaga ni, Encik Rozi rasa dia membantu tak? Banyak membantu, sangat membantu. Memang kita mengalu-alukan sistem AI ni untuk masa yang akan datang. Misal kata seperti untuk
mengaktifkan di bilik-bilik pejabat. Aircon kita menggunakan satu touch saja. Tak payah pergi ke tempat yang diperlukan. Kawalan jauh lah. Kawalan jauh, ya betul. Baik. Dan ini untuk mengkontrolkan suhu pun mulai di depan mata kita je, tanpa pergi jauh. Kesannya, hotel dapat kurangkan kos operasi elektrik, kurangkan pelepasan karbon dan pada masa yang sama dapat mengekalkan suasana selesa untuk tetamu. Dengan penggunaan tenaga solar dan AI dalam industri perhotelan, kita bukan sahaja bergerak ke arah operasi hotel yang lebih hijau, tapi juga lebih bijak dan mampan untuk masa depan.